Okey. Hari ni saya ada soalan cepu mas kepada Dr. Mu ya. Soalan dia adalah, apakah nasihat Dr. Mu kepada ibu yang pertama kali nak bersalin sangat takut, trauma, tak tahu, anxiety, macam mana nak buat, confused. Tolonglah mereka. Ni soalan daripada peminat. Okey, untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan anak pertama kalinya, ada dua kategori lah. Di mana orang ibu tu dia terlalu teruja tau, sampai dia tak fikir, tiba-tiba bersalin sampai dekat labor room dia terkejut. Lagi satu jenis ni, dia terlalu takut daripada awal mengandung lagi. Dia takut daripada awal mengandung lagi, dia jadi macam sepanjang mengandung tu jadi rasa tekanan, rasa panic attack, rasa takut je sampailah dia melahirkan. Beza dua orang ni. Sekarang ni kita cakap untuk orang yang sedang ketakutan. Untuk awak first mom yang bakal melahirkan, sebenarnya kalau kita nak bersalin tak susah mana kalau kita ada knowledge tu. Dia tak susah kalau kita ada knowledge. So kalau kita mencari knowledge kan, kita ambil sini, orang ni cakap macam ni, bersalin ni mengerikan, macam sakit tu macam hampir kepada kematian contoh kan, dia jadi takut. Tapi dia pergi ilmu yang ni pula, nanti yang ni ajar macam ni, ni ajar macam ni. So bercampur-campur dia boleh menyebabkan keserabutan tu lagi. So awak yang nak fokus betul-betul bersalin secara mudah ni, Dr. Mu ada buat satu kelas sebenarnya. Serius lah? Kelas bersalin. Okay. Sebab atas permintaan ramai, so kita dah lama dah buat. Ramai yang dah bersalin dah? Ya. Apa feedback diorang?